So hari ni kita tengok market open pada pagi tadi. Okey, pagi tadi market open dengan kita tengok ni lah. Macam ni. Nampak tak tuan-tuan? Screen decay. Nampak tak screen decay? Nampak Alright, so bila kita tengok market open hari ni bermula dengan gap ke atas. Alright, so nampak pergerakan market bermula dengan bullish setelah dia membuat impulsif. So seperti yang selalu DK cakap, bila berlaku impulsif dia akan berlaku correction price. So selalunya tuan-tuan, okey, anda kena faham satu pergerakan behavior market XAU USD adalah apabila berlaku impulsif pada satu hari. Macam ni contoh impulsif. Hari ini, keesokan hari selepas berlaku impulsif, dia takkan sambung untuk sell dulu. Sekurang-kurangnya Asia Session, Euro Session dia akan membuat correction price untuk dia retest balik di tempat-tempat yang dia membuat breakout. So sebagai contoh macam kat sini Sini kan ada banyak demand yang dia clean breakout. So nampak tak dia membuat satu correction price. So inilah yang dinamakan sebagai correction. Tapi dari sudut yang kita tengok, kalau ditengok pada higher time frame lagi, dia sebenarnya dia collect hutang-hutang yang kat bawah ni tau. Dia collect semua sekali dan ada potensi untuk price membuat kenaikan terus. Alright, ada kemungkinan price membuat kenaikan terus. Tapi hari ini DK punya trading plan adalah DK akan tengok antara ranging. Okay, buy yang masa mula tu kita nak entry buy dekat area sini, tapi price terus jalan. So DK tak dapat buy dan DK tengok di kawasan sini berlakunya satu tempat untuk kita mencari peluang untuk sell. So DK pun masuk untuk sell. Tambahan pula kalau kita tengok dekat sini, ini H1 tuan-tuan. H1 kat sini dia buat satu forming macam ni. So kita expect price akan membuat satu pergerakan penurunan. Sebab kita expect ini adalah pergerakan ataupun double top forming. Tapi masalah dia tuan-tuan, DK tengok dekat handphone dan DK tengok di time frame M30. Ni. DK tengok di time frame M30. Nampak tak dekat sini? Ini yang kita target tadi, yang price akan membuat double top dekat H1. So price membuat satu validation M30 untuk supply, minor supply area. That's why kita ada entry sell. Dan kita hit TP 200 260 pip. Yang first ni kita dapat 300 pip lebih. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ini sebenarnya bukan keadaan untuk menjadikan ini sebagai double top yang valid. Sebab M30 dia tunjuk breakout support. Validation of double top adalah apabila dia membuat pergerakan macam ni. Dia membuat satu pergerakan macam ni dan dia breakout support ni tuan-tuan. Dia create new support. So ini yang kita namakan dia sebagai double top. Dan dekat sini kita tengok CMP waktu ini dia menghasilkan satu minor SND zone, iaitu ini adalah kawasan minor supply. Tetapi setelah H1 close, rupa-rupanya ini bukannya satu validation. Rupa-rupanya M30 membuat shadow sahaja dan dia tak create. Nampak tak kat sini? Nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini tadi? Rupanya dia tak break pun. Dia bukannya close dalam keadaan candle body. That's why price membuat kenaikan. So ini adalah kawasan swap semula tau. Ini adalah kawasan swap. High risk untuk kita nak entry buy. Tapi boleh sebab dia jadi swap zone. Dia nak jadikan tempat ini sebagai demand untuk anda nak strong buy adalah macam mana tuan-tuan? Ingat lagi tak? H1 perlu membuat another new resistance macam ni. Contoh dia main sini. Dia create new resistance kat atas ni. Dia create new resistance atas ni, barulah kawasan ini akan jadi sebagai kawasan demand. Barulah ini dia akan pergi ni sampai ke bulan red moon. Bulan red moon. Ni. Dia sampai ke atas ni balik, confirm. Tapi dengan syarat dia kena create new resistance dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dekat sini adalah kawasan swap area semula. Sebab apa? Ini adalah swap area, lepas tu jadi demand. Demand kena clean breakout dan create new support. And then sepatutnya dekat sini dia membuat satu minor supply. Tapi minor supply tu fail. Okay, minor supply ini fail menjadikan ini kawasan swap area semula. So kalau nak entry dekat area sini, dekat area swap ni, apa yang anda perlu buat adalah anda kena tengok di lower time frame.
Okey, kalau nak entry buy di area sini, anda kena tengok di lower time frame ada apa tuan-tuan? Lower time frame ada apa? Lower time frame kena buat apa dekat sini? Baru anda boleh valid untuk anda entry buy. Yes, price action trend line, CRS, apa bla 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 semua tu. Tapi kalau anda nak entry, boleh entry. Tapi jangan agresif dan jangan layering yang banyak. Sebab apa? Anda kena menunggu. Suka ataupun tidak, ini adalah tempat untuk anda menunggu. Menunggu macam ni, menunggu structure ni. Baru dia boleh pergi. Baru dia boleh pergi. Ni. Kalau nak nampak jelas tuan-tuan, anda tukarkan kepada line chart kalau anda tak nak confuse. Nampak tak? Nampak tak dekat sini? Tapi dekat sini, dia forming double apa ni? Ni. Double apa ni? Dia dah forming apa ni? Sini asal dia double top. Tapi double top ni tak jadi. So dia create new resistance. Tapi dia create new takkan top. Takkan top kat bawah ni. Yes, double bottom. Tapi DK tak ada intention nak entry lagi tau. Sebab DK tengah secure DK punya profit. Mungkin malam-malam sikit nanti kita berjihad lah. Jihad kita untuk mencari buy lah. So dah 2 malam kita berjihad. Alhamdulillah. Jihad kita membuahkan hasil selama 2 malam berturut-turut. So ada tak yang follow jihad 2 malam tu? Jihad tau. So faham tak situasi ni sekarang? Faham tak situasi ni? Sini tak ada order kan tuan-tuan? Sini jangan cari sell pula ni. Ni dekat area atas ni. Jangan cari sell tau dekat sini. Jangan cari sell kat sini. Sini tak ada order. Ini tak ada order. Ini kalau dia datang dari sini, dia create new resistance atas ni, dia datang balik sini, sini confirm pecah. Dia akan clean punya movement sampai kat ni, red zone ni. Red area 535860 key level 5360 area ni. Confirm sampai sini balik. So boleh start untuk swing lah. Tapi siapa yang ada position bawah ni, anda dah boleh cuba hold. Macam Ustaz Akil Hai lah. Ayah, saya Al-Fadil Ustaz Akil Hai Rawa. DK dalam kurungan. Alright, so faham tak dengan situasi ni? So tadi DK ada entry buy dekat sini tau. Sorry. DK ada entry buy dekat area bawah ni. Dekat area bawah ni, DK ada entry kat mana tadi? Saya ada entry buy kat mana tadi Tak ingat lah. Sini Bukan. Tadi kita masuk, rasanya kat sini entry buy ni. Rasa kat short zone tadi tu, DK. Dekat short zone ni kan? Ya, kat situ rasanya. Kita main kat area situ je. Sebab DK nampak situasi ni. DK nampak situasi ni tuan-tuan. DK nampak situasi ni. Sebab ni baru DK tengok PC tau. Tadi DK kat luar. DK tengok ni je. Tengok handphone. DK tengok situasi ni. Okay. DK tengok situasi ni. Lepas tu DK marking structure ni. Kalau tak salah lah. Kalau I'm not mistaken. So DK tengok dekat sini. Ini dia create new resistance. Sini. Lepas tu dia create another new resistance ni. Lepas tu baru dia junam tu. Lepas tu baru dia turun ni. So DK ada entry buy disebabkan ada moving average ni. Dia dah break ni, dia dah break resistance and then dia datang balik area sini. Lepas tu dia ada terlajak sikit yang kita ada entry masuk balik kat bawah ni kan. So area MA ni, DK ada entry MA ni. Di area MA ni, M15 dan M5. M15 dan M5. So that's why DK cakap reason untuk kita entry buy adalah di kawasan MA. Sebab DK just tengok structure, dia breakout structure ni sebab dia tak nak buat penurunan lagi. So anda kena faham kalau dari sudut structure macam ni. Okay, dia buat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sepatutnya area trend line ni dia tak boleh membuat new high ni. Sepatutnya dia create new low. Tapi sekarang ni ini dia breakout structure. So bila dia breakout structure maksud dia dah tak nak turun. Dia dah tunjuk aku nak naik. Tapi di lower time frame M15 dan M5. That's why DK cakap ini untuk kita tengok structure sahaja. So DK tengok dekat sini.
Bila dia breakout resistance ni, dia create new resistance, so dia datang balik area moving average dekat dengan trend line ni. So that's why DK ajak untuk entry buy. Lepas tu baru dia junam balik. Lepas tu kita ada masuk entry untuk supply area kat atas ni. Supply area. Lepas tu kita dapat minor supply tu lah, kita dapat entry dan kita dapat profit. So ini reason yang kenapa DK entry tadi. Selalunya DK akan entry bila DK ada di depan PC, tapi kebetulan hari ni DK ada dekat luar. So DK tengok dekat phone sahaja. So antara rujukan DK dekat phone adalah moving average dan structure lah. Menjawab tak soalan tadi sahabat kita tanya? Ke perlu untuk DK berbahasa Arab? Menjawab. Terima kasih. Okay. Alright. So now, apa yang berlaku dekat sini, dia membuat new ranging tau. Dia buat new ranging tau dekat sini. So anda kena tengok dekat H1. Suka tak suka, anda kena tengok dekat H1 ni dulu. Anda kena tengok dekat H1 ni dulu. So dekat H1 ni, dekat sini, dia memanglah dia create demand dekat sini. Tapi anda tengok previous ni. Previous ni tuan-tuan, dia asal dia adalah swap area. Lepas tu dia create demand. Demand ni di clean breakout. So dia jadi swap balik. Swap balik, sepatutnya dekat sini, dia membuat satu supply ke bawah. Tapi dia breakout. Dia create new resistance. Bila dia create new resistance, ini akan jadi kawasan swap area semula. So area swap semula ni anda kena tunggu sehingga kalau nak betul-betul confirm untuk zone SND adalah price perlu create new resistance. Itu je jalan dia. Ini je cara nak menganalisa SND. So DK rasa mungkin malam ni kot dia akan buat structure ni, lepas tu esok baru dia akan datang untuk test kawasan ni. Sebab demand yang betul ada dekat sini. Ni, demand yang betul ada dekat area bawah ni. Kat area bawah ni, area key level 5130 area. Tapi dia dah collect dah ni, dia tinggalkan shadow ni. Shadow ni dia dah bagi sebagai tanda reversal. Long wick shadow ni, long wick rejection. So dia tunjuk yang seller tak ada kat sini, seller tak ramai. Sebab tu dia ada long wick rejection ni. Lepas tu doji ni. Lepas tu disusuli dengan candle bullish ni. Dia tunjuk memang dia nak naik. That's why dia datang area sini. Tapi DK nampak memang price akan nak turun lagi ni. Dia nak turun. Swap ni bahaya nak cari buy. Uish, terus turun ni. Sebab apa tuan-tuan? Sini kawasan liquidity. Sini kawasan liquidity yang kita akan berbincang malam ni. Junam baru sebut. Ini adalah kawasan liquidity. That's why DK cakap moving average MA34 ni dia akan tolong kita menganalisis untuk tentukan kawasan liquidity area. So now, boleh kita start untuk kita berdiscuss pasal liquidity area tak tuan-tuan? Menggunakan moving average MA34. Boleh tak untuk kita start? Betul-betul kita start. Alright. So now, betul lah dia collect area bawah ni. Nasib baik. Mesti ramai yang tengah buy ni. Bahaya ni. Alright guys. So, liquidity. Dalam SND tajuk yang selalu kita terperangkap adalah liquidity trap. Apa itu liquidity trap tuan-tuan? Itu adalah kawasan yang baru-baru ni Pak Yaakob Mas membawa tajuk tu, iaitu IOF. Okey, IOF tu antaranya kawasan fragile, kawasan liquidity. Okey, so macam mana anda nak tahu kawasan liquidity ni tuan-tuan? Anda kena tengok dalam situasi macam ni. Ini H1 Anda tengok price membuat satu clean breakout di kawasan demand, di kawasan swap area, di kawasan demand ni dia clean breakout. So bila dia clean breakout dekat sini, lower time frame M30 tadi minor, dia create minor SND iaitu minor supply. Alright. So minor supply tu adalah kawasan yang sepatutnya price membuat penurunan paling busuk pun dia tutup balik gap ni. Paling busuk pun area open pagi tadi. Tetapi kenapa dia membuat kenaikan? Inilah kawasan liquidity yang kita nak tengok. Di manakah kawasan yang menjadi tumpuan order-order yang besar. Alright. So MA inilah yang anda akan gunakan bila anda nampak kawasan supply area ataupun demand area yang jauh sikit daripada kawasan moving average H1. Tapi anda tengok selepas dia collect moving average ni, dia akan reject. Sebab apa? Ini adalah kawasan liquidity. Okay, liquidity area. So, inilah yang sebenarnya MPL. Siapa ingat? 3 tahun lepas DK explain pasal MPL. Siapa yang first time dengar perkataan MPL? Boleh tak tolong komen saya? Assalamualaikum Haji Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang first time mendengar perkataan MPL?
Yes, maximum pain level ataupun istilah moden dia adalah liquidity. So inilah kawasan MPL. MPL ni ibarat dia macam buat satu fake out, lalas sekali dia junam. Walaupun anda tengok kat situ kawasan demand, kawasan SND, kawasan strong SNR, double top, double bottom, tapi bila dia collect area liquidity tuan-tuan, dia akan collect semua order-order PO ataupun SL geng-geng seller. SL geng-geng buyer. So inilah kawasan-kawasan yang menjadi trap, iaitu market trap menggunakan liquidity. Anda tak perlu faham sefaham-fahamnya, cuma anda perlu tahu bila situasi berlaku dia drop macam ni, tiba-tiba dia datang dia create dekat area CMP tu, dia seolah-olah dia nak buat unsur SND iaitu supply. Contoh, ini dia create support, dia new support kat sini. Dia nak create supply. Tapi tiba-tiba dia membuat satu kenaikan yang kononnya supply ini adalah menjadi demand, tapi bila dekat ujung tu dia membuat satu penurunan yang sangat kuat. Ataupun kalau daripada bawah dia membuat kenaikan yang sangat kuat. Area yang senang untuk anda marking adalah kawasan MA34 area. H1. So anda tahu dah selepas ini kalau berlaku situasi macam ni, walaupun dia create sekali anda boleh dapat profit untuk buy, tapi selepas tu selagi dia tak create new resistance dan tak confirmkan swap area ini confirm menjadi demand area, anda kena tahu ini adalah kawasan yang high potential menjadi liquidity area untuk membuat tekanan ke bawah. Dikira rasa anda akan confused, tapi tak apa. Anda tak perlu lagi faham, tapi sekurang-kurangnya anda tahu inilah fungsi moving average MA34 ni dalam situasi impulsive correction ni. Boleh tak tuan-tuan? Apa maksud liquidity? Apa maksud liquidity? Anda selalu dengar perkataan liquidity, tapi mungkin anda tak familiar dan anda tak tahu pun apa maksud liquidity. Betul tak tuan-tuan? DK boleh share MA34 tu? Bukan DK dah share dah ke MA34 ni? Bukan Aman pun dah ada share ke? Tak apa, kejap lagi DK refresh balik Kejap lagi DK refresh balik untuk DK share. So apa itu liquidity tuan-tuan? Liquidity ni adalah tempat elastik, iaitu tempat order-order ataupun SL hunter, kawasan-kawasan big institution tengok kawasan yang berpotensi retail membuat kawasan stop loss. Iaitu kawasan contoh macam ni. Bila semua mata nampak untuk mencari position buy, position sell, dia akan mencari SL dia orang dulu sebelum membuat penurunan. That's why nama dia MPL ni, maximum pain level. Selalunya tuan-tuan, kalau anda nak tahu unsur-unsur MPL ni, liquidity ni, apabila dia membuat chart pattern, pencuri SL, apabila dia membuat chart pattern, especially chart pattern double top dengan double bottom. Sebab semua orang akan mencari peluang untuk sell. Contoh, semua orang peluang mencari untuk sell, tapi dia ambil SL geng-geng seller dulu, baru dia junam. Ataupun dia membuat double top, double bottom, semua orang mencari untuk buy. Sebab apa? Nampak pattern. Dan dia menarik minat retail-retail untuk masuk order. Dan big institution ni, brokerage, fund hedge, bank, dia orang tahu kemampuan account retail. Account retail maksimum account retail mampu bertahan floating 100 ke 150 pip. So dia orang boleh buat satu henjutan. So kalau anda nak tahu kawasan MPL yang jelas, bila anda nampak kawasan double top ataupun double bottom, anda kena allocatekan another 100 pip ataupun 150 pip, selepas itu confirm akan ada MPL. So itulah kawasan liquidity tau. Itulah liquidate order, tempat kecairan order. Dikit tak tahu bahasa buku dia tu macam mana nak explain, tapi secara ringkasnya apa yang DK explain tu adalah kawasan yang akan menyebabkan retail trader ni lemas dan mati dulu akaun dia. Ada news pukul 11 Patutlah pun. Patutlah. News apa? Malam ni ada news apa? MPL ni kawasan swap kan? Bukan. Dia bukan kawasan swap. Swap ni situasi sekarang ni. Swap ni kawasan sekarang ni tuan-tuan.
Kejap lagi kita buat refresh balik untuk SND. Perlu tak untuk DK refresh balik pasal SND? Rasa macam belajar subjek ekonomi. DK boleh. Oh, perlu tak untuk DK explain balik pasal SND tuan-tuan? Perlu tak untuk DK explain balik pasal SND? Nampak tak? Ini ramai ni. Seller pun kena, buyer pun kena ni. DK selamat. Kita dah makan awal. Perlu okey, rasanya ingat MPL. So tak apa, yang ni tuan-tuan, dia bukannya selalu jadi. So don't worry, liquidity MPL ni dia bukan selalu jadi. Tapi sekurang-kurangnya kalau dia berlaku, anda dah tahu dah, okey, ini sebab dia. Ini sebab dia. Alright, boleh Sebelum kita nak buka syllabus. Ui, jauh ni. Kejap. Seronok pula DK tengok benda-benda macam ni. Kalau dia ambil daripada moving average. 500 pip guys. 500 pip dia ambil daripada moving average. 500 pip Okay, so DK nak share dulu pasal moving average. Siapa yang belum dapat setting untuk moving average ni tuan-tuan, DK share dia punya setting, tapi nanti explanation dia nanti Aman akan buat. Boleh Janganlah turun. Oh, tak boleh turun Sorry. Ya, ini kawasan demand ni. Ini kawasan demand. Ini demand. Ini demand. Ini demand. Ini demand. Ini demand. Banyak demand ni. Ini demand. Semua demand. Tapi kalau dah ada news, demand pun dia boleh langgar tuan-tuan. Okey, untuk MA 34, siapa yang belum dapat, ini setting dia tau. MA 34. Setting dia adalah period, anda kena isikan 34 candle. Lepas tu exponential. Dia EMA exponential apply to close. Ini je. Dan anda kena tengok di time frame yang untuk SND, anda kena tengok di time frame M30 dan juga untuk SND anda kena tengok M30, H1, H4. H4 ni lambat lah, tapi anda tengok kena banyak tengok dekat M30 ataupun H1. Sebab apa? Minor dan juga major SND. Alright, so ini adalah setting dia. So anda boleh setting sesiap dekat anda punya PC ataupun dekat anda punya gadget, dekat chart anda. Dan moving average ni DK ulang balik, moving average ni kegunaan dia untuk SND M30 dan H1 untuk kita tentukan kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi kawasan demand ataupun kawasan supply. So kalau H1 situasi dia akan jadi macam ni, dia ada MPL pula, dia ada liquidity area untuk kita tahu yang sebenarnya. Kalau liquidity ni masih di bawah MA, memang dia akan turun lagi lah. Dia akan turun lagi. Tuan DK dekat TradingView mana satu moving average nak guna? EMA. Ni EMA ni. Dekat sebelah kiri DK ni. Nampak tak dekat sini? EMA ni. EMA. Exponential moving average. Setting dia yang ni. Alamak, Cik Vivo 2018. Jangan conteng screen. DK tak boleh padam. Alright, so guys, so ini adalah liquidity area. So selepas ni anda boleh refer dekat moving average kalau anda tak faham. Tapi anda kena tahu satu benda, maximum pay level ni selalunya dia akan wujud apabila ada double top ataupun double bottom. Double top ataupun double bottom, anda tengoklah moving average tu duduk kat mana. Kalau dia duduk dekat atas double top ni, inilah kawasan liquidity dia. Kalau dia duduk dekat bawah double bottom, itulah kawasan liquidity dia. So anda marking je ni, simple. Lama-lama nanti anda akan faham dan anda kena selalu tengok, anda kena selalu forward test untuk tengok apa reaction dia. Setakat ni jelas dulu tak perlu faham 100% lagi, tak perlu faham 100% lagi. Setakat ni jelas tak tuan-tuan? Alright, so now jom kita buka syllabus. Siapa yang belum dapat syllabus ni tuan-tuan? Sekali lagi DK tanya. Siapa yang belum dapat syllabus ni tolong komen saya. Okey, kejap lagi DK akan share di dalam Trade Education, Super Trader. So ini syllabus yang kita hasilkan untuk mengenal pasti beberapa topik yang anda perlu tahu.
Okey, kalau boleh anda kena fahamkan supaya anda tahu selepas ni anda boleh blendkan dengan konsep yang anda faham dah. So mungkin dia akan jadi lebih solid untuk anda nak entry nanti. Alright, so dalam ni tuan-tuan, anda boleh tengoklah ni siapa DK ke apa semua ni. Ini tah apa haji mana ni kan. Okey. Ni DK ni nama racing dia Maan Shah Lambung. Al-Fadil, seorang pelumba drift profesional Malaysia. Handsome ni. Ini tahun 2008. Handsome, bergaya, rambut panjang, rambut putih ke waktu ni. Menggunakan jentera-jentera menghabiskan duit. So dalam trading life, DK adalah seorang market analyst, okay? Dan banyaklah kelas-kelas yang kita buat. So first kali dia ada quarter movement. Tajuk quarter movement DK dah explain minggu lepas. So mungkin DK akan start dengan strong SNR dulu, boleh tak? Sebelum kita nak ke SND. Kita kena banyak revision baru anda akan ingat. Boleh So, ramai orang sebenarnya dia kata dia faham SNR, tapi bila dia marking SNR, tempat dia entry tu akan selalu bocor dan dia tak respect. Siapa ada problem bila dia marking dia marking support dengan resistance, dan bila dia entry dekat support dengan resistance tu, dalam 10 setup mungkin 6 kali fail, 4 kali saja yang jalan. Siapa ada problem tu, boleh tak tolong komen? Itu average average yang DK selalu jumpa. Dalam 10, 6 fail, tembus. Sebab apa? Anda tak tahu di manakah kawasan strong SNR. So, DK klarifikasikan strong SNR adalah di kawasan support resistance flip. So, support resistance flip, SR flip ni tuan-tuan, ulas yang second movement tu DK. Okay. So untuk anda dapatkan strong SNR, anda kena tengok busuk-busuk di time frame H4 ataupun H1. Dekat sini DK marking adalah kawasan H4. Ini SOP dia. Okey, buka time frame H4 ataupun H1. Tukarkan kepada line chart. First kali jangan tengok candle. Anda kena tengok line chart ni yang bentuk-bentuk macam ni. Jangan tengok candle. Kalau anda tengok candle, anda akan confuse dengan shadow, anda akan confuse dengan engulfing, anda akan confuse dengan engulfing fail, macam-macam. Sebab apa? Itu yang anda bawa selama bertahun-tahun. So apa yang DK suggest kepada tuan-tuan dan puan-puan, anda kena tukarkan kepada line chart dan anda kena cari SR flip. Ini bentuk SR flip. Support resistance flip. A dan V tajam dalam satu kawasan ni. Nampak tak ni? Nak lukis pun Herod pakai tudung haji tu dah betul dah. Ni, anda kena tengok bentuk A dan V yang tajam ni dalam satu kawasan. Dari sudut SND, ini adalah base. Suara kecil pula. Sorry tadi jadi imam. Suara dah habis. Alright, so anda kena tengok support resistance flip ni. So sebagai contoh, market membuat satu structure, okey, dia datang macam ni. Dia datang buat structure macam ni. Kalau anda marking sebelum ini, kalau DK cakap marking kawasan resistance untuk mencari sell, confirm anda akan marking kawasan ni. Ini resistance, betul tak tuan-tuan? Resistance lah atas ni, shilling, betul lah kat sini resistance. Kalau anda masih lagi marking di kawasan macam ni, sampai 10 tahun lagi pun anda tak boleh buat entry ni. Sebab apa tuan-tuan? Anda kena cari kawasan SR flip ni. And then syarat dia pula, dia sama macam SND juga. Anda kena tengok movement tu dia pecah ke mana. Contoh macam ni, dia create new support kat sini tuan-tuan. So ini adalah kawasan support resistance flip tadi. Yang bentuk A tajam dan V tajam dalam satu kawasan ni. Nampak tak? Bila dia datang balik tuan-tuan, dia akan reject. So kalau anda marking kawasan resistance ni, anda takkan dapat membuat entry. Percayalah cakap DK, anda takkan membuat entry. Dan anda akan kata, DK, saya marking zone tak pernah price masuk dalam zone untuk collect saya punya order. Especially kalau anda jenis yang pasang PO. Alright. So bila dia membuat new support yang baru, nampak tak support resistance flip yang baru ni kat sini? Nampak tak? Bila dia datang balik kat sini pun sama juga. So inilah kawasan yang berpotensi untuk anda tahu ini adalah kawasan strong SNR. Cari yang ni saja. So anda buang mindset yang anda nak kena marking atas-atas ni dengan bawah-bawah ni saja. Tak boleh. Anda cari saja bentuk-bentuk ni. Di time frame apa tuan-tuan? H4 dan H1. Jelas tak pasal strong SNR? Simple, padat, melekat, berdebum.
Astaghfirullahalazim. Faham tak? Faham tak tuan-tuan? Ini strong SNR. Ini kita buat revision je dulu. Nanti anda tengoklah dekat chart tu puas-puas. Anda buka lah instrumen apa pun. Inilah yang dia akan guna pakai. Faham Alright. So next adalah kawasan yang kita akan belajar adalah pasal supply and demand. Disclaimer. Bagi siapa-siapa yang baru first time join webinar bersama dengan DK dalam Trade Education untuk siri kali ini, yang mungkin anda first time mendengar term-term SND especially. So anggaplah ni sebagai ilmu baru yang DK tak minta untuk anda faham dan khatam pun. Anggaplah ni sebagai satu knowledge yang baru. Sebab DK seorang trader yang menggunakan pure SND. Tapi kalau anda boleh fahamkan SND, insya-Allah anda akan repair dan upgrade anda punya trading skill. Alright, so apa itu supply? Alright, apa itu supply? So DK ambil satu contoh dalam situasi chart sekarang. Okay, tadi DK dah bagi tahu untuk SND paling kecil time frame M30 iaitu minor. H1 dan H4 daily adalah major. Alright, so jangan tanya lagi. DK, M15 ni ada supply ke? M5 ni ada demand ke? Kalau tanya lagi DK Starlight kalau duduk depan DK. DK Starlight day. Tahu tak Starlight tuan-tuan? Yang tak tangan dekat ni, tarik jari tengah, pam. Gurau-gurau. Alright, so kalau bawah daripada M30 itu adalah market structure. That's why kalau anda tengok, anda buat mapping ataupun anda marking SND konon-kononnya di time frame M15, anda akan facing loss. Anda akan facing loss. Sebab paling kecil adalah M30, minor. Alright, so kalau ada soalan, hujung-hujung lagi baru tanya. Tuan-tuan, takut tak sempat nak habiskan. Sebab siri kelas kita bukannya 3 hari. Siri kelas kita mungkin sampai pukul 5 pagi ni je macam selalu. 5 pagi, sambung sahur. Sebab kejap lagi kita nak berjihad juga. Nak berjihad pula. Akaun 100 USD nak berjihad ni. Alright, so now dalam situasi ni tuan-tuan. Sebelum tu, faham tak setakat ni tuan-tuan? Sebelum tu faham tak setakat ni? Adakah DK terlalu laju ataupun DK penggunaan bahasa DK terlalu tinggi? Tinggi. Faham Okey. So jom kita teruskan. Market membuat satu structure macam ni. Anda kena tahu setiap kali market bergerak dia akan membuat satu range. Tanam dalam mindset kita, setiap kali market bergerak dia akan membuat satu range. Apa itu range? Range itu adalah satu pola. Pola dia macam mana tuan-tuan? Okey, contoh price datang daripada bawah ni tuan-tuan. Price datang, dia membuat satu range. Inilah yang kita namakan range, iaitu kita nampak dengan jelas ini adalah resistance, ini adalah support. Ini adalah range. Okey, inilah range tu. Bila price membuat satu range kat sini, trader SND belum decide untuk membuat entry di dalam market. DK nak tunjuk perbezaan antara SNR dan juga SND. Aduh, tergigit lidah sendiri tuan-tuan. Sakit tak terkata. Tergigit lidah sendiri. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Limau punya pasal. Alright. Saya betul-betul baru dalam trading ni. Tak apa. Don't worry. Jangan rushing Cik Vivo. Sebab Oppo masih ada, Huawei masih ada. DK tak tahu nama apa sebab dia naik Vivo 2018. Minum kopi dulu. Pedih tuan-tuan, gigit lidah sendiri. Okey, bila dia membuat satu range macam ni tuan-tuan, anda nampak ini adalah resistance, ini adalah support. Trader SNR. Bila price datang balik di area resistance, dia orang akan start untuk entry. Dia orang akan bagi ready. Go sell now. Reason di kawasan resistance. Bam. Junam. Mantap. Masuk. Claim. Screenshot. Send lah screenshot anda tuan-tuan. Contoh kan. So trader SNR dah trade dah kat sini. Trader SND akan tunggu sehingga berlakunya breakout support ini dulu. Dan market kena create new support. Di time frame minor paling kecil M30. H1, H4 adalah major. So, bila dalam keadaan ni, market dah membuat satu breakout support dan create new support.
barulah di kawasan ini adalah kawasan supply. Anda kena ambil kawasan engulfing ni. Nampak tak? Satu candle hijau dimakan oleh candle merah ini. So ini adalah kawasan engulfing. Anda marking kawasan shadow sampai ke shadow ni. Ini adalah kawasan supply area. So dekat sinilah baru trader SND akan entry. Trader SNR tadi, bila price dah datang balik kat area sini, mereka akan start untuk takut. Sebab selalunya mereka akan buat ayat macam ni. Okay guys, kita nak masuk lagi sekali sell dekat area resistance ni, tapi hati-hati sebab ini kali kedua kita takut pecah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini kali kedua, so santai-santai sahaja. Janganlah agresif trade, jaga MM, jaga layering, jaga mak metua, jaga adik ipar, jaga semua benda yang dia suruh. Sebab apa? Dia dah start takut. Sebab takut apa? Takut pecah. Tapi trader SND ini baru kita akan start. Ini fasa test, ini fasa retest. So nampak tak sini perbezaan antara supply dan juga SND dan juga SNR. Apa perbezaan dia? Di kawasan resistant belum tentu wujud unsur supply. Tapi bila wujud unsur supply, confirm di kawasan SNR. Dengan syarat berlakunya breakout range ini dan create new support. Alright? Faham ataupun tidak macam mana supply itu wujud? Saya ada soalan. Bila ada demand terlalu banyak, macam mana kita nak tahu demand mana yang kita boleh fokus? Kejap lagi. Jangan kelang kabut nak ambil profit. Tak faham. Okey, tak faham tuan-tuan. Tak faham. Kita kena fokus dekat kawan-kawan yang tak faham. Okey. Encik Mazita Dewi. Cik Mazita Dewi tak faham pasal SND ke tak faham pasal pembentukan supply? Faham? Maksudnya kena buat dua breakout ke decay? Tak, kena breakout range ni dulu. Encik Mazita, Puan Mazita, boleh tak tolong komen? Tak faham pasal SNR marking range ini ataupun tak faham pembentukan supply? Pembentukan supply. Terbaik, Puan Mazita. Okey, dikit ulang sekali lagi. Macam mana pembentukan supply ini wujud? Anda kena tengok range sewaktu market sedang buat. Anda kena tengok CMP tau. Yang waktu anda nak buat analisa. Sebagai contoh, market membuat satu range. Dia buat kenaikan ni. Dan anda tahu dah, dia stop dekat sini. So, ini adalah kawasan resistant. Lepas tu dia buat penurunan. Kat sini. Lepas tu dia stop dekat sini. Contohlah, dia stop, dia sampai kat sini. So, anda tahu, ini adalah kawasan support. Inilah range dia. Okay? Bila price membuat range ni tuan-tuan, dekat area resistance ni, trader SND tak akan entry lagi tau. Tapi trader SNR dah entry. Salah tak untuk kita entry? Tak salah. Bergantung kepada konsep yang anda faham. Cuma Diki nak explain macam mana supply ni wujud dan macam mana trader SND buat decision. Decision dia tuan-tuan, SND akan menunggu sehingga ranging ini pecah. Contoh, dalam situasi ini, dia sampai area sini, market menurun dan memecahkan support ranging ini dan dia create new support dekat bawah ni, Puan Tuan Mazita, sorry. So bila dia dah create new support kat bawah ni, barulah kita marking, oh inilah kawasan punca breakout di mana ini adalah kawasan supply area yang menyebabkan support ini pecah dan support baru ini wujud. So anda marking kawasan engulf ni. Apa itu engulf? Anda boleh tengok dekat YouTube, anda boleh Google, macam-macam lah. So sebagai contoh, ini ada satu candle hijau, sepatutnya dia buat kenaikan. Tapi candle merah ni, dia makan solid body ni. So inilah engulfing. Anda marking kawasan candle yang dimakan tu. So inilah kawasan supply area. So bila price dah create new support dekat bawah ni, dia datang balik area sini. Inilah kawasan untuk trader SND baru nak entry sell. Sebab kita akan make sure supply wujud untuk clear direction market nak ke mana. Barulah kita akan entry. So dalam situasi ni dia ada buat fasa test. And then dia datang balik dia buat fasa retest. Lepas tu baru dah junam. So inilah pembentukan supply. Jika engulf tak wujud, price memang akan reverse juga ke? Confirm akan ada engulfing. Mustahil tak ada engulfing, Tuan. Tuan Kakashi. Wih, Naruto.
Kakashi tu dalam Naruto ke One Piece? Tak ingat lah. So faham tak? Naruto. Naruto. So faham tak macam mana pembentukan supply ni? Tak apa, tak perlu nak faham malam ni sebab nanti kita ada recording. Mungkin boleh play banyak kali dan tengok silibus ni berulang kali. InsyaAllah nanti akan faham. Haji Dikir dah panas tu? Ya, dah panas. Situasi panas sekarang ni. Tak apa, don't worry. Kita boleh jadi rockers malam ni, tak ada hal. Okay, faham situasi ni? Sampai tengok di time frame berapa? Time frame paling kecil untuk SND adalah minor M30, H1 dan H4 di major. Okay, SND nak buat analisa di time frame M30 untuk minor, H1 dan H4 untuk major. DK, area R Tubrok. Tu dia, bahasa murtabak keluar dah ni. DK, area Tubrok kira sebagai supply. Area resistant Tubrok kira sebagai tak faham. Sabar DK di bulan Ramadan. Betul. Okey, samalah dengan slide atas tu. Okey, sama. 4 tahun ulang-ulang je video DK sampai ingat skrip DK kan? So, mungkin kita minta Encik No Wahil. DK, area resistant tak kira sebagai supply juga kan? Ni di kawasan resistant lah ni. That's why DK cakap. Di kawasan resistant belum tentu wujud unsur supply. Tapi bila dah wujud unsur supply, confirm di kawasan SNR. Iaitu SNR apa ada kat sini? Resistant. Nampak tak? Tak apalah, kejap lagi kita ada banyak lagi slide. Don't worry, nanti anda akan start nampak sikit. Boleh Nak tanya malu. Kalau tak payahlah malu. Dikir dah kahwin dah. Jangan malu. Anak 2. Encik K tambah D, DK. Yang macam hari ni banyak demand M30 banyak tu minor. Itu minor. So nak tengok H1. Kalau banyak sangat confuse tengok H1. Okay, so kita continue dulu untuk demand. Kalau tidak, kita akan sambung sampai mungkin tengah hari esok baru habis ni. Alright, so demand pula sama juga tuan-tuan. So waktu price datang, dia membuat satu range. So anda kena tengok range ni. Dia create new resistance, dia create resistance, dia create support. So ini adalah range dah ni. Inilah range. So anda kena tengok untuk demand ini wujud, okay, perlu wujud new resistance. Nampak tak sekarang ni dia wujud new resistance. Dekat sinilah ada banyak demand yang tadi sahabat kita tanya. Ada satu area punca breakout ataupun ini kawasan engulf ni yang menyebabkan resistance ini pecah dan resistance baru ni wujud, dan ada lagi satu dekat bawah ni. So yang mana kita nak kena tunggu? Anda kena tunggu dua-dua. Kita tak tahu sama ada yang ni ke dia nak ambil untuk dia membuat kenaikan. Cuma kalau kita dah tahu situasi macam ni, contoh demand ini fail, janganlah counter sell. Tunggulah kat sini untuk buy sebab dia masih lagi demand. Selalunya ramai trader bila satu demand ini fail, contoh demand ini fail, kelang kabut dia nak masuk sell dekat sini. So dia nak sell low. Bila dia sell low, contoh ini area demand, dia boleh membuat kenaikan terus lah kali MC, buy MC, sell pun MC. Faham tak? Anda kena tunggu at least bila anda nampak dua demand kat sini, mindset kita masih lagi mencari buy. Mindset tu SND ni untuk tentukan mindset kita nak mencari buy ataupun nak mencari sell. Dikir-lukir dekat chart lah, boleh tak tuan-tuan? Dikir-lukir macam ni. Okey, Dikir nak tanya 165 orang malam ni. Siapa yang ada masalah bila dia tengok chart, dia confused nak mencari buy ataupun nak mencari sell? Boleh tak tolong komen? Especially siapa yang baru masuk webinar bersama dengan Dikir malam ni. Dia tengok chart, dia confused nak cari buy ke nak cari sell? So Dikir-lukir situasi dia macam ni. Ramai. Okey, dah. Jangan komen. Dah komen. Siapa komen selepas ni, saya tu transfer duit kat Dikir RM50. Dah. Anda kena tengok, price akan datang dalam keadaan ranging tau. Dia akan datang macam ni. Contoh, anda tengok analisa anda waktu ni. Okey, price confirm akan membuat ranging. So, apa yang anda perlu buat? First kali, anda buka di time frame M30 untuk minor ataupun H1. Untuk analisa, untuk kita nak dapatkan satu mindset, aku nak cari buy ke aku nak cari sell waktu aku tengok chart ni. Itu soalan dia.
Kita nak menjawabkan soalan tu. Kita nak menyelesaikan masalah, problem, difficulty, thinking pasal bahasa amboi. Kita nak menyelesaikan masalah confuse nak mencari buy ataupun confuse nak mencari sell bila kita tengok market. So, apa yang anda kena buat? Anda kena tahu unsur SND. That's why SND ni adalah untuk analisa. SND ni untuk kita tentukan analisa kita. Kita nak mencari buy ataupun kita nak mencari sell. Sebab nak menyelesaikan masalah, ramai orang bila dia tengok market tak tahu nak buat decision. Buy pun tak kena, sell pun tak tahu. That's why anda akan terjerumus untuk anda melihat live trade TikTok, scroll group signal. So, DK tunjuk ni adalah untuk anda sendiri buat decision. Alright, contoh. Bila price membuat ranging macam ni, anda kena marking dulu. Tarik saja horizontal line. Tarik horizontal line. Bukan nak marking zone. Tarik saja horizontal line untuk anda marking. Ini adalah kawasan ranging dia. Anda kena marking ini adalah kawasan resistance. Dan di bawah ni adalah support. Cakap bawah, padahal benda ni dekat tepi. Macam ni. So, dalam situasi ni tuan-tuan, dalam situasi ni, belum wujud unsur SND. Dan anda kalau nak gunakan SND, anda tak boleh entry lagi ni. Anda tak boleh entry. SND wajib kena menunggu. SND wajib menunggu. Tapi bila kita masuk entry, kita masuk betul-betul. So, dalam situasi ni tuan-tuan, kalau M30 ataupun H1 yang anda buka tu untuk anda membuat analisa, nak tentukan anda nak cari buy ataupun anda nak cari sell, anda kena tunggu sehingga M30 break salah satu resistance ataupun support waktu CNP, current market price yang anda buat analisa. Contoh, for example, dalam situasi ni, katakanlah M30 create new resistance kat atas ni. Dia create new resistance. Bila dia create new resistance ni tuan-tuan, automatically wujud unsur demand. Iaitu price akan membuat kenaikan. Sebab dia dah create new resistance. Alright, dia dah create new resistance. So, dah selesailah satu masalah kita. Kita nak mencari peluang untuk buy. Sell untuk retracement. Dan kalau situasi ni tiba-tiba price membuat breakout support. Okay, dia membuat breakout support ni. Dalam ranging ni tiba-tiba dia breakout support. So anda dah tahu. Sewaktu anda analisa ni wujud unsur supply. Dan waktu anda analisa ni mindset anda akan mencari sell, buy untuk retracement ataupun pullback. So inilah fungsi kita nak buat analisa, nak tentukan unsur SND tu. Wujud unsur supply ke, wujud unsur demand. Faham ataupun tidak? Ini bab range dulu. Faham ataupun tidak? Izinkan DK minum air sikit. Okay. Now, masalah tadi, masalah kita tak tahu nak mencari buy ataupun nak mencari sell. DK buat satu senario. Katalah senario dia adalah market create new resistance dekat time frame M30 ataupun H1. So anda dah tahu anda nak mencari buy. Tapi nak mencari buy dekat mana? Dekat mana nak cari buy tu? Anda kena cari kawasan di manakah pergerakan yang menyebabkan resisten ini pecah dan resisten baru ini wujud. Okey? So selalunya dia akan ada di kawasan-kawasan SNR. Engulfing tu. Anda kena cari engulfing yang menyebabkan resisten ini pecah, resisten baru ini wujud. So dikit tak ada lukis banyak sangat yang gerak base ni tak ada sangat. So dikit assume yang punca breakout dia adalah di kawasan sini. So dekat sini mungkin ada satu kawasan engulfing. Anda markinglah kawasan ini sebagai kawasan demand. Jangan entry di kawasan resistance become support. Sebab apa tuan-tuan? Ini adalah kawasan yang berisiko tinggi untuk price buat satu false signal. Macam mana nak entry di kawasan resistance become support? Apabila market membuat new resistance lagi satu, baru boleh entry kat sini. So, kalau price membuat satu pergerakan macam ni, sinilah kawasan untuk anda nak entry, mencari peluang untuk buy. So, kalau kita tengok balik dekat syllabus, inilah dia. Dia membuat satu range. So, anda cari ni, engulfing ni. Dekat kawasan yang ada marking tadi ni.
So DK assume dekat sini lah. Dekat sini. So faham ataupun tidak setakat ni dulu? So kita dah dapatkan, okay, bila wujud unsur SND, mindset kita nak cari buy, nak cari sell, settle. Dekat mana nak cari buy, nak cari sell? Cari punca breakout. So kita kembali ke kita punya syllabus, iaitu ini. Demand punca breakout. So, DK macam ada skrip yang memang dah terbuku kan? Bersambung-sambung. Alright, so now DK bagi satu example. Ini dekat chart yang kita tengok dekat sini. Boleh Yang ni tolong bagi perhatian sikit. Siapa yang, especially kepada siapa yang baru nak belajar pasal SND. Alright. So, price datang tadi DK cakap, dia buat satu range. Nampak tak dia buat satu range? Ini adalah kawasan resistant. Ini adalah kawasan resistant. Ini adalah kawasan support. Market break resistant. Dia create new resistant. Nampak tak? Lepas tu, dia datang, dia breakout resistant ni. Dia create new resistant dekat atas ni. Nampak tak? Makin kawasan engulf ni. Inilah punca breakout yang menyebabkan resistant ini pecah dan resistant baru ini wujud. Makin kawasan ni. Inilah kawasan demand punca breakout. Demand punca breakout yang menyebabkan resistant ini pecah dan resistant baru ini wujud. So anda tak perlu nak confuse pasal drop base drop, rally base rally, drop base rally, rally base drop, apa semua tu tak perlu. Anda perlu tahu pasal demand punca breakout dan supply punca breakout saja. So nampak tak kat sini? Bila dia datang, dia pergi. Dia create new resistance. Nampak tak ni? Sinilah kawasan punca breakout yang menyebabkan resistance ini pecah, resistance baru ini wujud. Dia datang balik, pergi. So inilah untuk kita settlekan masalah bila kita tengok market, nak cari buy macam mana, wujud unsur SND. Dekat mana nak cari dia? Tempat kawasan punca breakout. Jelas ataupun tidak? Tolong cakap jelas je. Cakap je jelas. Cakap je jelas. So nampaklah. So lepas ni DK minta ini situasi back test. Tapi anda kena tengok forward test. Anda kena banyak praktis sewaktu market sedang buat. Jelas, tapi saya confuse balik. No problem. Itu standard. Fasa kita nak belajar ni memang macam tu tuan-tuan. Mana ada kita masuk tingkatan 1 terus kita nak faham pasal sains bab 1 tingkatan 3. Kita tak faham. Buku teks tu kita boleh baca je. Sebab tu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tingkatan 3 tu baru ada periksa PMR. Dia tak terus bagi PMR tu tingkatan 1. Sebab tingkatan 1 baru peralihan daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah. So dia kena man-man. Cina cakap man-man. Alright. Tapi kalau anda faham pasal ni, anda tahu dah tempat kawasan punca breakout ni memang wholesale liao, confirm cun-cun Cina punya. Confirm punya. Confirm. Bukanlah confirm, 95% lah, 95%. Man-man lai. Suai mak-mak kalau bahasa Thailand. Okey, faham tak sekarang ni dulu? DK nak tunjuk confirmation ni. DK nak tunjuk dulu. DK tak nak cerita pasal confirmation. DK nak explain sikit pasal macam mana DK full margin setiap malam jihad dengan tuan-tuan 2 malam berturut-turut. Nak tahu tak tuan-tuan strategi tu? Strategi jihad. Strategi jihad. Yang dah 2 malam dah. Mungkin siapa yang tidur awal tu terlepas lah jihad. Jihad mana ada time orang tengah ramai. Kita berjihad waktu-waktu orang tak ramai lah. Nak tak DK nak share strategi untuk macam mana malam semalam kita jihad, kita dapat. Malam 2 hari lepas kita jihad, kita dapat. Dan DK tengah forward test guna account sen supaya anda, DK boleh share strategi itu dengan anda. Sebab account sen ni anda tak perlu deposit yang tinggi-tinggi. Nak tak? Nak tak DK share strategi tu? Sebab DK rasa liquidity, supply and demand DK dah cover sikit. Dan tempat dekat mana kita nak entry tu kita dah cover dah sikit. So yang penting macam mana kita nak buat duit. Boleh tak DK nak share? DK sekarang good time untuk swing buy ke? Itulah DK tengah mencari swing buy. Okay, so now let's go untuk ke topik kita yang paling best, iaitu untuk kita berjihad. Lepas ni kalau DK cakap jihad tu maksudnya DK nak aggressive trade ataupun full margin. Tapi DK akan gunakan account sen. So strategi dia tuan-tuan, DK nak tanya dulu dekat tuan-tuan lah.
untuk 100 USD. USD 100 USD 150 besar dah untuk tuan-tuan. Sebab DK tak tahu 100 ke 150 USD itu besar ataupun tidak. DK nak tanya pendapat anda ramai-ramai. Besar ataupun tidak, $100 ataupun $150. Boleh tak tolong komen? DK nak dapatkan average. Besar boleh tu. Kecil. Besar 100 tu cun-cun orang tu lah. Tak, kita jangan baca account sen dulu. DK nak tanya dulu, kalau deposit 100 USD ataupun 150 USD, nilai tu besar tak? Sebab DK takut kalau $100 anda kata besar, DK tak tahu nak bagi strategi macam mana. Ngam-ngam sui. Sederhana. Besar. Boleh usahakan DK. Ngam. Sederhana. Alright, cantik. Okay. So DK assume yang semua orang mampulah untuk dapatkan $100 ataupun $150. So, apa strategi dia? Strategi dia, kita akan gunakan account sen. Dan DK dah buat 2-3 kali dah. Dan bila DK aggressive trade 2 malam berturut-turut, semalam dan juga 2 hari lepas. Kalau anda deposit USD 100 bersamaan USC 10,000 sen. 10,000 sen dan lot size yang DK guna untuk DK full margin dan layan floating zone yang kadang-kadang tu zone tak masuk akal tapi DK akan tunjuk strategi dia macam mana. DK akan guna 0.07 ataupun 0.32. Depend kepada zone yang DK dapat. So DK rasa lah. DK rasa. Kalau anda guna 0.07 sen, account sen, yang equity anda 10,000 sen, mustahil untuk anda MC. Mustahil, mustakmal, murtabak. Kan DK rasa kosong sebab DK dah tunjuk dekat anda 2 malam lepas DK guna 0.07. Tapi DK full layer, 200 layer, profit running 280 pips, 200 layer. Dan DK akan 0.01. 0.01 tak boleh. Kalau account sen, kecil sangat. Kecil sangat tak boleh. Dia kena 0.07 sen. Sen. Dekat account sen. Bukan account standard. Ni kita cerita account sen. Alright. So, macam mana strategi dia tuan-tuan? Strategi dia macam kita guna price action trend line. So, DK ambil contoh. Katakanlah, ini kawasan untuk DK nampak, ini kawasan berpotensi untuk kita nak entry buy. 0.07 atau 0.32, depend kepada zone. Goal boleh, dekat goal lah ni, contoh dia dekat goal. Dekat goal. Pukul 1 semalam kami full margin, jihad. 2 hari lepas pun pukul 1 juga. So cerita dia pukul 1 tu baru sedap untuk nak buat duit. 0.07 atau 0.32. DK tunjuk strategi dia dulu. Nanti anda decide sendiri. DK tak tahu tahap keupayaan mental anda dan DK tak tahu tahap keupayaan poket anda. DK tak tahu. So DK tunjuk dulu. Satu lot DK sama dengan 0.01 standard. Yes, betul. Kalau 1 sen, okay, 1 sen account standard baru sama dengan 1 lot, $1 sen. Oh, susahlah nak sebut. Okey, tak apa. Yang tu kejap lagi. Kita fokus dulu macam mana strategi tu. Okey. Katalah ni zone untuk DK nampak untuk mencari buy. Contohnya zone SND tadi lah, zone buy SND. Okey. DK akan tunggu structure terbentuk di time frame M1 dan juga M5. Contoh, DK akan tunggu satu movement, pergerakan yang dia drilling masuk macam ni. Kalau anda yang baru nak cuba-cuba, DK sarankan untuk anda guna 0.07 sen. Betul ke sebutan dia tuan-tuan? 0.07 sen. Account sen yang 10,000 sen. Betul ke? Betul kan? Betul ya? 0.07 sen account sen.
Okay. So, anda kena buka di time frame M1 ataupun M5. M1 ataupun M5. Okay. Anda kena tunggu satu pembentukan menggunakan price action trendline. Macam ni. Anda tarik satu trendline macam ni. Tak kisah body ke body, shadow ke shadow, body ke shadow ke body, tak kisah. Sebab kita nak tengok structure sahaja. Dan siapa yang nak mula-mula start untuk agresif berjihad bersama dengan DK, contoh bila price baru masuk, anda entry je kat sini 0.07 sen. Entry kat sini satu. 0.07 sen. Dekat sini. Jangan layer banyak-banyak lagi. Okey, jangan layer banyak-banyak lagi. Contoh, dia drilling lagi di dalam zone ni. M1 ataupun M5. Dia drilling lagi. So, anda kena allocate dan anda kena jaga entry dulu. Entry lagi kat sini. 0.07 sen ni. Entry kat situ. Layan je dulu. Kalaupun floating 100 pip sekalipun, 100 pip kali dengan 0.07, anda baru floating 70 sen account standard. 70 sen account standard. Maksudnya tak sampai $1 lagi anda floating. 7 kupang 70 sen. Baru anda floating 70 sen. So mustahil untuk anda MC lagi. Mustahil walaupun anda floating 100 pip. Tetapi apabila berlakunya M1, dia dah start buat breakout price action trendline dan anda tengok dekat previous resistance yang M1 ataupun M5 ni, dia dah start break. Sini anda start layer yang bersungguh-sungguh. Bukan layer sikit-sikit. Layer yang bersungguh-sungguh. Macam mana layer bersungguh-sungguh tu? Layer yang follow dia. Entry lagi kat sini. Baru masuk layering. Dan DK suggest kepada tuan-tuan, tarik satu trendline pula macam ni. Tarik satu trendline. Sebab anda akan full layer bila price retest kawasan trendline, create new resistance, turun balik anda layer lagi. Turun anda layer. Anda follow movement ni. Movement ni. Movement tu orang bercinta kan. Ada movement tu kan. Ni. Anda follow ni. Macam DK buat tu. Yang 200 pip tu. 200 pip. Setiap malam 200 pip. 200 pip, 200 layer. Masa ni lah anda beduk sungguh-sungguh. Anda masuk layer. Tapi anda kena tarik trendline ni. Lagi-lagi kalau anda nampak pattern QM M1 dekat bawah ni. Anda dah nampak pattern dekat bawah ni. Kalau ada CRS dekat bawah ni, anda start follow dan full layer dia. So, macam mana nak target dia tuan-tuan? Nak target profit dia adalah based on anda punya sendiri punya target. Jangan ikut orang. So, sebagai contoh. Kebanyakan daripada anda tak tahu apa objektif anda berada di dalam market. Sebagai contoh, kalau anda niat untuk anda nak buat RM1,000 hujung bulan nanti, bulan puasa nanti, di M1 atau M5 tarik trendline tu, M1 atau M5. M1 pun boleh, M5 pun boleh. Sebab ni memang dah di dalam zone kita dah. Sini memang di dalam zone target dah. Sekarang ni kita nak aggressive trade. Kita nak jihad ni. Kita nak berjihad. So, kalau siapa yang nak buat RM1,000, okay, kalau siapa yang nak buat RM1,000 sebulan ataupun hujung bulan nanti ataupun hujung minggu nanti, RM1,000 bersamaan USD $230. Bahagi dengan 20 hari trade, sepatutnya anda buat USD $15 daily. $15 daily. $15 daily ni bersamaan USC 1,500 sen. So, DK target. Kalau siapa yang nak buat $15 untuk dapatkan RM1,000 hujung bulan dengan aggressive trade sekali sahaja satu hari, anda layer macam ni tuan-tuan, anda dapat 1,500 sen, ada collect. Tapi
Decay selalunya decay akan buat 80%, kadang-kadang decay akan buat 100% daripada macam ni. So, berapa banyak layering nak buat terpulang kepada keberanian anda, terpulang kepada pengalaman anda. Benda ni kena praktis. Benda ni kena praktis. So, lama-lama nanti anda akan tahu penggunaan dia, anda akan tahu, okey, aku tak perlu pun nak hold sampai 1000 pip, aku tak perlu pun nak hold. Yang penting, anda close apabila anda achieve anda punya target. $15, $20. Kalau $20 pun satu hari tuan-tuan, seminggu dah $100. Sebulan dah $400, RM1,600. Anda kena dapatkan objektif anda ni kena clear dulu. Kalau tidak, sampai kesudah anda asyik nak entry. Sebab apa? Anda tak ada target. Anda tak tahu apa tujuan anda berada di dalam market. So, faham tak penggunaan dia macam mana? Faham tak macam mana nak aggressive trade tu macam mana? Bukan lagi turun lagi layer lebat ni, bukan. Selagi dia tak buat structure ni, selagi tu anda tak boleh lagi nak agresif. Selagi dia tak buat pembentukan ni, jangan layer yang bukan-bukan. Layer ni untuk layan saja. Layan-layan saja buy tu. Dia keluar dah, sabar sikit. Faham tak? So, bila dah ada confirmation ni, baru aggressive trade untuk dapatkan target anda. Untuk dapatkan target anda. Lama-lama nanti, anda akan start ada keberanian dan anda tahu dah, risk anda kecil. Dan floating lah macam mana pun, anda akan dapat profit untuk anda cut loss, untuk anda reduce risk. Anda boleh buat decision. Sebab anda ada 10,000 sen. Mustahak ataupun murtabak untuk anda MC. Tiba-tiba terasa nak makan murtabak pula. Layer tu yang susah kenal. Practice. Benda ni kalau rebuih minum pun tak jalan tuan-tuan. Anda sendiri yang kena feel the experience. Kalau takut janganlah agresif lagi. Layanlah dulu sampailah. DK berani jamin 20 kali anda nampak dan buat benda ni, anda akan nampak dah apa benda yang market akan buat. Yang penting zone yang anda target adalah zone yang betul, iaitu kawasan SND sebagai contoh, ataupun kawasan strong SNR, bukan di tengah-tengah jalan. Kalau tengah-tengah jalan, akaun $1,000,000 USD pun MC. Selalu timing bila DK, nak entry. Terpulanglah. Yang penting zone ni. Yang penting zone ini adalah zone, memang zone target anda. Tak kisah anda pegang konsep apa. Bukannya di tengah-tengah jalan. Bukannya sebelum masuk zone. Bukannya di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Bukan. Anda yang kena tentukan. Tapi kalau time DK ajak, maksudnya mesti ada something dekat situ. Mesti ada unsur SND dekat situ. Itu je DK nak bagi tahu. Yang penting anda faham strategi. Yang penting anda tahu macam mana nak allocate. Itu sahaja. Kalau time news boleh pakai tak DK? Tak. Time news ni, teknik yang mujarab adalah teknik harapan dan berdoa secara berterusan. Itu adalah realiti sekarang. Time news. Kenapa nak kelang kabut time news yang sejam tu? Kita ada 23 jam. Sebab market close sejam. So, ada lagi 23 jam waktu-waktu lain yang lebih sesuai. Kenapa time news tu juga yang kita nak tunggu? Dulu yes, senang untuk kita baca news. Sekarang no. Kadang data tak tally. Yes, betul. So, kalau dah cukup target, lepak tepi, lepak lah. Ataupun nak buat account sen, buatlah account sen. Tak salah pun tuan-tuan. Tak berdosa pun. Tak berdosa pun kalau nak guna account sen. Tak berdosa. DK saja lagi guna account sen. So, anda kena faham satu lagi. Lot size dia. Okay. 0.01 sen account sen darab dengan 10 layer bersamaan 0.01 sen account standard. Ni anda kena faham benda ni. Ni 10 sen account sen, 10 layer anda entry 10 sen account sen baru sama dengan 0.01 account standard. Mana mungkin
Akaun $100 bersamaan 10,000 sen ni boleh MC. Kalau MC mungkin dia volume macam semalam, ataupun anda tak guna konsep ni yang betul, ataupun anda tak collect profit. Jelas tak setakat ni? Sebelum DK nak sambung sikit lagi. Jelas tak tuan-tuan? Jelas tak strategi ni? Nampak sedikit gambaran idea tak macam mana nak full margin yang betul, nak mengurangkan bebanan equity tu. DK harap benda ni membantu anda tahu. Jangan terpengaruh dengan, sebab tu DK marah orang buat live trade dalam TikTok yang lagi turun lagi layer, lagi turun lagi layer. Dia menjahanamkan equity orang. So DK harap anda yang ada malam ni jangan terikut benda tu, follow lah benda yang betul. Pernah buat dalam market? Yes. Okay. So next, bagi anda yang rasa nak hold sampai bila tu, lepas ni jangan DM DK dah. Anda tarik trendline ni, tengok time frame M5, tengok time frame M15. Selagi dia respect trendline dan dia keep on membuat resistance baru, anda hold. Selagi dia respect trendline yang anda tarik ni, dan selagi market structure create new resistance, anda hold. Tapi katakanlah tiba-tiba dia tidak membuat satu breakout resistance dan tiba-tiba market membuat satu breakout, candle breakout price action trendline ni, ini adalah hint untuk price patah balik. So bila dah ada situasi ni tuan-tuan, DK sarankan anda close position dan take profit. Bila dah ada benda ni, dia tak breakout resistance ni, tapi candle close dalam keadaan dia break, tindih price action trendline ni, ini hint untuk yang price berpotensi untuk dia turun balik. So anda boleh collect profit yang layer yang gila-gila, layer tak sekolah tadi tu. Anda boleh collect. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu buka TikTok, kacau orang lain yang tengah live trade. Komen konten-konten DK ke. Lagi banyak faedah. Kumpul stamp ke, siram pokok bunga ke. Banyak lagi aktiviti berfaedah yang anda tak buat. Daripada anda merenung chart, daripada anda jadi hamba kepada chart. Faham tak tuan-tuan? Mungkin kasar sikit tapi ini realiti. Anda setiap kali tengok chart anda nak trade. Setiap kali tengok chart anda nak trade. DK dan keluar, kalau layer tu ikut trendline kan, kalau dah keluar zone lagu mana DK? Follow lah, ni memang sampai luar zone. DK ada share kan? Yang DK entry 200 pip, follow movement ni. Memang keluar zone dah 200 pip, 200 pip keluar zone. Follow selagi ada benda ni. Selagi dia tak bagi hint dia nak reverse. Kenapa perlu nak takut? Dia tunjuk structure. Anda tahu kan market structure high high, high low, high high, high low, lower low, lower high, low low tu. Tahu kan? Relatekan market structure dan juga price action trendline ni. Kalau nak mudah, anda buka Hiken Ashi punya indicator candle tu. Selagi dia buat hijau-hijau tu, hold lah. Maksudnya ada volume buyer. Faham tak setakat ni tuan? So DK harap sedikit sebanyak anda dah nampak gambaran dan strategi apa anda perlu buat. So kalau sebelum ni lagi turun anda layer, lagi turun anda layer, okey, tolong buang. Memang susah nak buang habit tu. Tapi cubalah slowly. Buang habit tu. Kontrol sikit, tahan dulu, layan dulu sampai wujud confirm baru agresif. Alright. Kita nak 2026 ni tahun yang kita improve kita punya trading skill dan kita buat duit tuan-tuan. Cukup-cukuplah kita buat mistake bertahun-tahun. Mungkin sebelum ni tak ada orang yang menjentik dan menegur. Tapi kat sini dia lain sikit lah. Dengan DK ataupun dengan educator lain dalam trade education ni kita lain sikit. Kita memang betul-betul basic kita daripada trading. Alright guys. So DK harap sedikit sebanyak membantu anda dan sedikit sebanyak anda tahu nak buat decision untuk kenapa anda berada di dalam market dan bagaimana anda nak menyelesaikan masalah anda tengok market tu anda tak tahu nak cari buy ke nak cari sell ni untuk menentukan unsur S&D. Tak apa, yang nanti kita akan ada banyak lagi siri. So don't worry kalau anda masih lagi confused, masih lagi rasa macam aduh benarnya aku, normal. DK pun ambil masa yang lama untuk faham benda ni. Anda kena tahu benda ni by process. Tiada jalan shortcut. Lagi-lagi kalau siapa yang nak belajar dengan DK ni memang kena hadap masa yang lama.
DK tak pernah cakap benda ni mudah, tapi kita jangan complicatedkan dia. 4 tahun jadi kaki depo, okey lagi. DK master dalam bab deposit. DK master dalam bab deposit. Kalau siapa yang nak kecilkan akaun, DK orang paling terror. Siapa yang nak kecilkan akaun? DK orang paling terror. Bukan nak grow account, nak kecilkan account. DK terror. Alright. So, okay, lagi satu, sebab ramai sangat duk tanya DK, nak tengok DK punya trading journal lah apa bagai. Anda pergi dekat MyFactBook, anda cari DKFM. Anda tengoklah dekat sini, semua portfolio DK ada kat sini. Okay. Anda boleh tengok open position DK, anda boleh tengok holding position DK, anda boleh tengok trading journal DK, entry DK, deposit DK, withdrawal DK, semua sekali. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 account dekat sini, anda boleh tengok. Anda pergi MyFactBook, anda cari DKFM. DK gentle, open kepada semua siapa yang nak tengok. Alright. So dekat sini semua dah tulis. Bila best profit DK. Contoh best profit DK bila. Okay, summary dah ni. Nampak tak kat bawah ni? Trade DK yang paling teruk, DK loss berapa dolar? Ni $7,000. Best trade DK maksud dia profit DK paling tinggi. Ni 55,000. Semua ada dekat sini tuan-tuan. Tak ada benda yang nak menipu. Ni open position, cut loss semua ada. Open position. Lagi apa lagi? History semua ada dekat sini. Semua ada. Tak ada benda yang DK selindung dekat anda. Risk of ruin. Ni nampak tak? Ni. DK punya loss. Okey, kalau lot 0.01 100% ni. Berapa banyak loss DK? Berapa position DK? Ni, nampak tak? Ini withdrawal. Profit DK buat berapa this week, this month, this year. Semua ada dekat sini tuan-tuan. DK record ni share bila kat group nak tengok balik dalam YouTube. Semua ada dekat sini. Anda boleh tengok semua. Contoh. Alamak. Kita tengok akaun. Tengok akaun ni. Akaun swing. Ni. Nama DK. Okey, nama DK. Equity berapa ni? Equity $108. Nampak tak? Equity $108. Profit berapa? So holding position ada profit berapa? Ni nampak tak profit berapa ni tuan-tuan? Holding. Ni open position tau. Ni open trade. Ada 29 entry open trade. Okey, akaun $100 DK swing. Okey, akaun $100 DK swing lagi. So ni, nampak tak profit berapa? Alright, so 2023, 2024, 2025, 2026 dah berapa tahun dah? Semua ada dekat sini. Anda boleh tengok. Tak ada masalah. Alright, so kita gentle. DK sangat transparent kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan DM DK. DK kaki sidai. Trader semua kaki sidai. DK kaki sidai. So kejap lagi DK mungkin akan live TikTok kejap. Sambil-sambil DK nak relax. Tunggu withdrawal masuk. So DK harap apa yang anda dapat malam ni sedikit sebanyak membuka minda anda. Mungkinlah tak bagus 100%. Tapi DK harap ada sedikit sebanyak membuka minda anda. Kena sign up dulu ke MyFactBook? Kena sign up dan kena register tuan-tuan. Tapi kalau anda nak tengok, anda tak payah sign up. Anda terus search saja di KFM. So boleh tak DK nak dapatkan sedikit feedback kepada tuan-tuan yang join webinar bersama dengan DK malam ni dan daripada minggu lepas, membantu tak? Ataupun anda rasa macam tak membantu pun DK punya kelas ni. DK ni poyo sajalah. TikTok saja yang meletup-letup, padahal signal bagi pun lost, trade pun tak power, dah lah buruk, orang susah. Anda nak kata apa? Katalah ni. Cepatlah, bagilah kata-kata motivasi sikit untuk DK. DK minta emoji dengan motivasi daripada anda. Kalau DK minta profit anda, jahanam anda. Membantu DK, saya buat duit dengan CRS. DK dapat luhu terbaik. DK marah banyak lagi. Nak naik Porsche, hidup persatuan. Janganlah, mana ada Porsche. DK ada kancil je.
Revision walaupun 2 tahun. Yes. DK buat offline class di Sabah. InsyaAllah DK akan ke KK. Sangat batu. Jomlah straight. Jom. DK adalah harapan. Jangan. Mantap DK. Mantu. Ada yang tadi nak tumbuk Trump. Yes. Dia kata kalau DK release signal bagi trade call, dia lagi rela trade call daripada tengok Trump dan nak tumbuk Trump. Tunggu signal DK. Anda nak tunggu signal DK ni susah. Sebab DK bukannya selalu trade. Tapi kalau time DK trade sungguh-sungguh tau. Tapi DK jenis orang yang menunggu. Susah. DK marah banyak sikit. Bila kami trade teringat kata-kata tu. Tak ingat lah marah-marah. Nak belajar depan rumah DK? Boleh. Mai lah. Mai lepak depan rumah. Tapi rumah papan lah. Takut anda tak selesa. Nyamuk, papan. Nanti ada kambing mengembek lah apa bagai. DK duduk kampung lah, dalam kebun, dalam hutan ni. Thank you DK, banyak yang dah faham. Alhamdulillah. DK fundamental sikit. Tak best lah fundamental sekarang ni. Perang. Itu je fundamental dia, perang. Pengeras kopi Wonder. DK duduk mana? DK ikut mood. DK ikut mood. Kadang-kadang DK duduk Langgur, kadang-kadang DK duduk pulau. Tengoklah. Nak minta slide? Okey, kejap lagi DK akan share slide. So, DK boleh share analisis WTI kak? Boleh. Kejap lagi DK share juga analisis. Webinar malam je ingat nak join. Yang lain baru tengok yang YT. Banyak ilmu dapat. Thank you DK. Okay, faham. Alright guys. So, DK rasa sampai sini saja untuk malam ni. DK minta maaf kalau terkasak bahasa, terguris hati dan perasaan tuan-tuan. So, insyaAllah tuan-tuan, anda yang merasai kepahitan atau berasa di titik terendah. Alright. Sebenarnya tuan-tuan, itu bukanlah satu kesalahan. Tapi itu adalah satu pengajaran. Alright. Anda wajib untuk merasai kepahitan. Sebab bila anda merasai kemanisan, baru anda appreciate dan anda tahu betapa manisnya manisan tu tuan-tuan. So kalau anda tengah merasa down sekarang, boleh untuk anda down. Tapi jangan down itu yang menyebabkan anda tewas. Especially kepada anda sebagai seorang suami, seorang bapa, seorang ketua keluarga. Fikirlah masa depan keluarga kita. Kita je tuan-tuan yang boleh mengubah. DK bangkit 2013 sampai ke hari ni disebabkan DK paksa diri DK untuk DK faham dan DK expert pasal trading. Sebab tak ada orang yang bantu kita time kita susah. Tak ada orang yang tolong isikan berah kita time kita susah. Anda yang mungkin bekerja, mungkin anda tak merasai situasi susah yang sebenar. Tapi kalau anda seorang businessman, bila anda jatuh dan susah, anda memang berada di titik paling rendah sekali. Sebab esok belum tentu ada berah untuk kita makan. Alright guys. So DK tak nak sentuh topik-topik tu banyak-banyak. Yang tu kita sembang dalam TikTok lah. Tapi apa yang DK nak bagi tahu, trading memang tempat boleh buat duit. Tapi anda kena ingat, trading is about losing money. Anda kena expert, anda kena ada pengalaman yang banyak di dalam market. Benda ni bukan shortcut. Kalau anda ada masalah kewangan, sini bukan jalan pintas. Sini bukan jalan pintas. Nanti anda makin stres. Tapi apa yang DK boleh suggest adalah anda kena banyakkan forward test. Mungkin rezeki anda tahun depan, mungkin rezeki anda 2 tahun lagi. Siapa sangka? DK tak pernah sangka 2026 DK duduk dalam keadaan selesa. Bila DK jatuh 2013 bersama dengan wife, jatuh terterak tuan-tuan. Tak ada apa langsung. Kami tak pernah expect 13 tahun selepas itu kami di situasi ini. Tapi DK percaya dan DK yakin ujian yang datang tu sebenarnya untuk bagi kita lagi kuat. Alright guys. So DK harap sedikit sebanyak malam ni, kalau anda ada sesuatu yang anda rasa benda tu perlu dan bermanfaat, ajaklah orang-orang lain juga tuan-tuan. Ajaklah trader-trader lain yang masih mencari. Guys, kita jumpa lagi next time. DK doakan tuan-tuan dan perempuan menjadi pro traders yang consistent profit dan membantu orang lain juga. Especially bantulah bangsa kita tuan-tuan. Sampai sini saja untuk malam ni. Assalamualaikum dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat malam. Kejap lagi kalau DK nak jihad, DK Roger. Hidup persatuan. Jumpa lagi.